Nah, jadi tu sebelum saya serah kat tu, kita tengok bila kita sebut saja rasuah dan salah guna kuasa ni. Dia ada orang berpendapat macam ni. Rasuah dan salah guna kuasa ni dia bukan bermula dengan satu niat tu. Datuk nanti huraikan lah dari sudut pandang Datuk. Dia bukan mula dengan niat. Dia, kita tengok orang politik ni tu kan, bila dia dapat kuasa, dia menang, dia sentiasa niat di hati dia, saya nak berkhidmat kepada masyarakat. Dia tak ada pun datang istilah. Tapi bila dia dah ada ruang, dia dah ada kuasa, dia dah ada ruang, betul. Jadi dia dah terdedah tu. Jadi dia terdedah tu, dia mulalah tu bibit-bibit peluang autoriti kuasa datang dan dia menghalang tu. Barulah tiba-tiba seronok juga nak dapat duit ni. Tu ada orang berpendapat macam tu. Jadi tu saya nak Datuk mulakan cerita selebih ringkas tu dari sudut pandang Datuk, pengalaman Datuk. Datuk pun duduk dalam satu jawatan yang saya rasa cukup tinggi dalam kerajaan negeri. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Fadil. Kita bertemu sekali lagi dalam episod yang ke-10. Sedap tak sedap dah 10 episod dah bicara Kedah ni berlalu, dan saya berharap insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan baiki lagi podcast kita, dan kita pun dimaklumkan oleh kru kita, pengikut-pengikut ataupun mereka yang mengikuti itu sudah meningkat ramai, dan ada masa kita tidak bersiaran, kemudian ada pertanyaan mengapa tidak ada siaran dan sebagainya. Mungkin ada masa itu ada kekangan-kekangan tertentu, mungkin kita pun pergi ke tempat lain bercuti dan sebagainya. Tapi insya-Allah kami akan sentiasa membaiki di masa ke masa dan mendapatkan tajuk-tajuk yang relevan dengan semasa, dengan keadaan semasa, dan menjadi perbincangan dan pandangan umum, dan juga memberi kepentingan kepada negara dan juga kepada rakyat. Jadi itu sebenarnya tujuan kami adalah untuk menyumbang kepada pembangunan negara kita, kepada pembangunan pemikiran rakyat kita, supaya mereka menjadi rakyat yang lebih matang, yang lebih berpengetahuan dalam membuat sesuatu keputusan. Kerana negara kita adalah negara demokrasi, yang mana kerajaan itu sebenarnya dipilih oleh rakyat. Demokrasi berparlimen. Jadi setiap kali akan ada pilihan raya. Pada ketika itu rakyat akan membuat satu pilihan. Tajuk kali ini yang kita pilih yang agak relevan, dan saya dengan doktor memilih satu tajuk rasuah dan salah guna kuasa. Isu rasuah dan salah guna kuasa ini sebenarnya isu yang berterusan, tetapi sejak akhir-akhir ini nampak begitu menarik perhatian. Kerana tindakan yang agak meluas oleh pihak berkuasa, maka ia menarik satu perhatian rakyat. Adakah perkara ini baru berlaku ataupun sebenarnya sudah lama berlaku dalam negara kita? Saya ingin memulakan isu rasuah dan salah guna kuasa ini adalah dia sebenarnya ada kaitan dengan amalan orang yang ada kuasa. Orang yang tidak ada kuasa tak akan berlaku rasuah.